Warna macam sama kulit saya. Ni donat coklat. Kameraman mengelak kuasam tu. Oh, memang meleleh. Donat leleh strawberry 14. Leleh susu tiramisu 4. Pening abang. Kena. Jadi hari ni saya datang ke Apik Donat Susu. Okey, sampai dekat Apik Donat, nampak tengok dekat depan ni, dia ada macam-macam menu ni. Kita habaq depa nak menu apa. Saya nak order gula 3, coklat 1, donat susu 4, leleh coklat 8, donat leleh strawberry 14, leleh susu tiramisu 4. Pening abang. Kena. Hai, pening pula. Dah, buat je lah semua set. Satu. Buat semua. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, ini adalah proses pembuatan. Dia akan gelek. Tekak. Lepas tu goreng. Siap donat. Tu handsome masuk video. Boleh pula. Banyak yang mana ada sikit ya. Ini adalah proses untuk buat ataupun salut donat serbuk coklat. Dia melekat memang. Lisat jari pula lepas tu. Tu, ada tambahan lagi. Mantap. Adalah proses untuk donat serbuk gula. Kalau nak Hak ni donat salut susu. Tengok. Siapa memang tak kena cook mat. Ni kita panggil donat coklat. Masih baring. Mantap. Tiramisu leleh. Sama juga dia akan ada topping kat atas nanti. Topping red velvet. Mantap. Aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Kalau suka matcha, mari kita makan donat matcha. Sama juga weh. Ini salted caramel leleh. Sampai tak nampak donat memang. Penuh. Sampai tak nampak donat. Okey, kita ada menu donat. Tengah-tengah bila buat lubang tu dia ada ball kat tengah-tengah. So boleh juga request depa minta ball ni. Dia yang pemain sini semua ada sebenarnya. Nak buat ball gula boleh, nak buat ball susu boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang berminat nak dapatkan donat, nak dapatkan ball, boleh cari dekat Apik Donat. Lokasi dia dekat Sungai Dayak, berdekatan dengan pintu Kem Askar Sungai Dayak.